spesies terbaru smartphone. Apa yang unik, apa yang pelik sangat. Jadi dekat tangan aku ni ada sebiji phone Nubia yang terbaru. Nama dia Nubia Neo 5 Max. Okey, apa yang dikatakan sangat istimewa phone ni? Okey, sebelum ni kita pernah nampak lah jenis phone lipat. Contohnya macam Samsung Z Fold 8 Ultra. Okey, dia boleh jadi bar phone, jadi phone biasa. Bila kau buka dia jadi phone lipat lah, jadi besar kan. Okey, dan selain pada tu kita ada phone yang biasa kita nampak lah, iaitu bar phone. Okey, bar phone contohnya macam iPhone 17 Pro ni lah. Okey, dia ada saiz yang daripada kecil sampailah ke besar. Tapi sepengalaman aku yang paling besar pun 6.9 inci tak silap aku. Tapi Nubia Neo 5 Max ni dia pelik sikit. Sampai dia namakan benda ni adalah pad phone. Okey, pad phone. Kenapa? Sebab apa? Tablet kalau kau kenal paling kecil tak silap aku lah kebiasaan 8 inci ke berbelas-belas inci. Okey, itu adalah satu biji tablet ataupun pad. Tapi kalau phone pula biasanya paling tinggi dalam 6.9 inci, mungkinlah lebih kurang lah. Untuk Nubia Neo 5 Max ni dia letak 7.5 inci screen LCD. Jadi dia macam keunikan sikit lah. Okey, dia tak besar sangat macam tablet, okey, sampai lenguh nak pegang, tapi dia tak kecil sangat macam phone yang biasa. Jadi apa yang menarik dekat phone ni? Jom aku ceritakan. Selain daripada skrin dia yang besar, jadi aku rasa kau dah boleh agak lah. Bateri dia pun agak besar, sampai 7100 mAh bateri. Tak cukup dengan tu, macam biasalah Nubia dia punya identiti dia ada dua saja kalau kau perasan. Yang pertama, shoulder trigger. Okey, shoulder trigger ni membantulah untuk yang kaki gamers. Contohnya kau main game Delta Force macam aku, okey, game tembak-tembak ni, okey, dia punya shoulder trigger ni membantulah. Ada sesetengah button yang kau tak berminat nak tekan dekat skrin, kau boleh ada bantuan dekat bahagian atas ni. Okey, lepas tu pandangan kau lagi luas lah, okey, sebab skrin besar ni dia luas. Sebab tu kadang ada orang suka beli tablet, tapi tablet besar pula kan. Okey, lepas tu identiti kedua Nubia adalah dekat bahagian lampu LED dia dekat belakang ni. Okey, dia ada gambar mata, logo mata dan juga tulisan Max. Dia akan berdenyut lah. Dia berdenyut tu ikutlah kau boleh set up macam mana yang kau nak dekat sini. Cuma aku rasa korang dah boleh agak lah. Bila saiz body dia sampai 7.5 inci, kau nak simpan dekat dalam poket memang sedikit terasa besar lah. Okey, dia tak macam bar phone. Okey, bar phone kau masuk ngam-ngam, cun-cun dekat dalam poket. Yang ni sedikit besar. Memang rasalah ada benda yang besar dekat dalam poket kau. Namun macam biasalah, ada lebih, ada kurang. Apa pendapat korang? Baik, beli tak Nubia Neo 5 Max yang terbaru ni? Ataupun